Ikin, saya nak sangat join bisnes Ikin ni. Tapi kan kena jual barang ke? Kena cari orang ke? Saya sebenarnya tak berminat lah nak jual-jual barang ni, nak cari-cari orang bagai. Korang kena tengok video ni sampai habis tau. Tapi sebelum tu korang save video ni supaya korang boleh ulang-ulang tengok dan supaya korang boleh lebih faham dan meresap di jiwa korang tu. Plan bisnes Ikin ni tak perlu pun untuk korang angkat barang tu ke hulu, ke hilir, tak perlu. Korang tak perlu pun nak ketuk-ketuk pintu rumah orang. Korang tak perlu pun nak paksa orang untuk beli produk tu. Tapi kan jualan Ikin buat ni, dalam bisnes ni boleh mencecah ribu hanya dalam sebulan. Hanya duduk di rumah je, orang datang cari kita. So Ikin ulang balik duduk di rumah dan orang datang cari Ikin. Macam tak percaya kan? Itulah dia bisnes yang buat Ikin tertarik untuk Ikin join sebelum ni. Lagi-lagi menarik, hamba-hamba Allah yang di luar sana yang sedang mencari peluang untuk ubah nasib, jomlah berbisnes. Jomlah kita buat online bisnes ni, jomlah kita belajar ilmu marketing, ilmu magnet rezeki. Ikin sebenarnya memang sungguh-sungguh sebenarnya nak ajar korang tentang teknik yang luar biasa ni tau. Apa perlu korang buat adalah korang just tekan link di bio profile Ikin dan Ikin akan kontak anda dengan segera. Percayalah, Allah pasti akan bantu korang. Mungkin inilah bisnes yang korang minta dalam doa korang hari-hari. Semoga Allah mudahkan urusan korang untuk korang kaji bisnes ni dulu. Dan jika kena dengan jiwa korang, InsyaAllah kita sama-sama speed dalam bisnes ni, kita berjaya sehingga ke puncak kejayaan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.